Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah dan penonton sekalian. Saya Amirul Haikal bin Muhammad Nur Azmi, merupakan pelajar dari IPG Kampus Temenggung Ibrahim, ingin membentangkan pelaksanaan sesi pengajaran bertajuk Unit 7 Semangat Membara, Mari Panaskan Badan bagi murid tahun 2 dalam pendidikan jasmani dan kesihatan. Pembentangan ini berpaksikan kepada model Azure yang mengutamakan perancangan sistematik dan penggunaan teknologi, media dan bahan untuk meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran dan pemudahcaraan, iaitu PDPC. Ini merupakan infografi yang saya hasilkan untuk pembelajaran Unit 7 ini. Kita akan lihat satu persatu daripada langkah yang pertama hinggalah langkah yang keenam dalam model SWOT ini. Jadi, kita fokus kepada langkah yang pertama iaitu menganalisis pelajar. Kelas yang saya ajar ialah tahun 2 iaitu 2 arif yang terdiri daripada 30 orang murid yang mewakili 16 orang lelaki dan 16 murid perempuan. Dari segi kaum, terdapat 26 murid Melayu, 3 orang murid berbangsa Cina dan 3 orang murid berbangsa India. Gaya pembelajaran bagi kelas ini pula kita dapat lihat secara seimbang iaitu 11 orang secara visual, 11 orang pembelajarannya secara kinestetik dan 10 orang pembelajarannya secara auditori. Mereka sudah mempunyai pemahaman asas tentang pemanasan badan, biasa dengan aktiviti luar bilik darjah serta sudah mahir melakukan platform seperti Kahoot, word wall di rumah. Ini menjadikan mereka sesuai untuk PDPC. Pembelajaran PDPC ini yang bersifat interaktif dan berasaskan teknologi. Kemudiannya kita pergi kepada langkah yang kedua iaitu menyatakan objektif. Terdapat 4 objektif pembelajaran utama yang telah ditetapkan iaitu yang pertama, murid dapat melakukan aktiviti seperti galloping iaitu mencongklang. Yang kedua iaitu hopping, melompat sebelah kaki dan yang ketiga iaitu melompat yang dapat meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan dan kadar nadi. Objektif yang kedua, murid dapat menjelaskan perkaitan antara aktiviti pemanasan badan dengan perubahan fisiologi badan. Yang ketiga, murid dapat menguraikan keperluan air sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal. Dan yang keempat, murid dapat menyatakan persediaan diri dan pakaian yang sesuai mengikut jenis aktiviti. Objektif ini dirancang selaras dengan standard kandungan iaitu 3.1 melakukan aktiviti fizikal, berpandukan konsep kecerdasan. 4.1 mengaplikasikan konsep kecerdasan semasa melakukan aktiviti fizikal dan 5.1 mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan dalam DSKP Pendidikan Jasmani tahun 2. Mari kita pergi kepada langkah yang ketiga iaitu memilih kaedah, media dan bahan. Strategi utama ialah demonstrasi, latih tubi dan pembelajaran berasaskan permainan. Media yang digunakan termasuklah iaitu video demonstrasi yang dirakam sendiri oleh saya sendiri. Yang kedua, animasi watak tool dari Adobe Character Animation sebagai pencerita interaktif di dalam pembelajaran ini. Dan yang ketiga, Google Sites sebagai platform utama pembelajaran dan kuis digital interaktif melalui WordWall dan Kahoot. Bahan fizikal seperti kon dan ruang halaman rumah masing-masing yang ditukarkan menjadi kawasan padang turut dijadikan dalam pembelajaran kali ini. Mari kita pergi kepada langkah yang keempat iaitu memanfaatkan media dan bahan. Sebelum pelaksanaan, semua bahan telah diuji dan disusun rapi dalam folder atas talian. Video dimuat turun untuk memastikan kelancaran tanpa gangguan internet. Bahasa yang digunakan adalah mudah dan sesuai dengan tahap murid. Untuk murid yang visual, saya gunakan infografik dan video pendek. Untuk murid yang pembelajarannya secara kinestetik, aktiviti pergerakan fizikal ditekankan
dan saya sertakan arahan audio dan penjelasan lisan untuk murid auditori. Ruang pembelajaran dipastikan secara selamat dan kondusif sepanjang pembelajaran ini. Dan yang kita pergi kepada langkah yang kelima, iaitu melibatkan murid. Penglibatan murid ini, sesi dimulakan dengan set induksi melalui video lakonan guru mengalami kesakitan untuk mencetuskan persoalan tentang pentingnya pemanasan badan. Murid kemudiannya menonton intro animasi tool. Dalam perkembangan pula, murid mempelajari tentang konsep, perkaitan dan keselamatan ketika pemanasan badan serta mencatat kadar nadi sebelum aktiviti menggunakan Google Form. Kemudiannya, di bahagian kemuncak, murid menonton video demonstrasi dan melakukan aktiviti galloping, hopping dan melompat. Mereka juga perlu mencatat kadar nadi selepas aktiviti menggunakan Google Form. Diikuti dengan sesi kuis melalui Kahoot dan Wordwall bagi mengukuhkan pemahaman di bahagian penutup. Dan kita pergi langkah yang terakhir, iaitu menilai dan menyimak semula. Penilaian dijalankan melalui pemerhatian. Yang kedua, respon murid terhadap soalan kuis. Ketiga, analisis borang Google Form. Dan yang keempat, maklum balas murid dan refleksi guru terhadap keberkesanan PDPC. Secara keseluruhannya, murid menunjukkan penglibatan yang tinggi, memahami konsep pemanasan badan serta dapat menyatakan kaitan dengan perubahan fisiologi dan kepentingan pengambilan air. Dan yang terakhir iaitu kesimpulan atau penutup. Kesimpulannya, pelaksanaan sesi PDPC ini bertemakan semangat membara. Ini berjaya mencapai objektif pembelajaran melalui pendekatan berasaskan model Ashworth. Pendekatan ini membantu saya sebagai guru untuk lebih sistematik dan dalam merancang, memilih media serta memastikan murid terlibat secara aktif dan bermakna seiring dengan pendekatan pembelajaran abad ke-21 iaitu PAK 21. Sekian saja pembentangan saya hari ini. Sekian, terima kasih.